Tak ingat lagi tak? Siapa diri kita yang sebenar-benar diri kita? Ya, tak, bukan yang tu. Diri kita sebenarnya adalah dalam tu. Diri kita yang sebenarnya adalah roh. Jasad ni adalah sangkar. Ibarat kalau burung, yang dalam sangkar itulah burung, yang tu sangkar. Jadi jasad ni ibarat sangkar. Yang sebenar-benarnya diri dalam roh tu. Jadi maksudnya kamu pisahkan dirimu daripada dirimu, iaitu diri batinmu yang sebenar-benar dirimu itu kamu pisahkan daripada jasad zahir ni. Maksudnya pisahkan bagaimana? Jangan terlalu ikut dia, jangan terlalu memberi kehendak dia, jangan terlalu mengikut dia dan mengikut segala kehendak dia. Kenapa? Kerana dia dah selama ni yang menghijab kamu daripada Tuhanmu. Sepatutnya diri dalam ni puasa, tapi dah diri zahir nak makan. Patutnya diri dalam ni nak bangun malam, tapi diri zahir ni nak tidur, ikut dia. Itulah maknanya kamu pisahkan dirimu daripada dirimu. Jangan terlalu ikut diri zahirmu, kerana dirimu yang sebenarnya adalah roh kamu, diri batin kamu.